sini nak test skin. Terima kasih. Kita punya sensor kat sini. Jadi korang, saya akan melibat seseorang yang kau nampak kat depan tu. Nama dia apa? Ya, nama dia ialah River Power ataupun dipanggil Sanemi. Kita invite dulu dia untuk bermain custom dengan kita. Okey, dia dah masuk dah. Kita tekan start game. Okey, kita akan mengambil Haya Sensei. Kita akan ambil Hayabusa lah korang nak test skin kan. Okey. Okey, kita nampak Encik Sanemi memakai Hayabusa juga. Okey, kita hanya dah test sebab Noh tak ada power sangat main Hayabusa ni. Jaranglah pakai. Noh dapat daripada undian Spinwheel. Sebab Noh pun 4 hero tu Noh tak boleh pakai sebenarnya. Sebab tu Noh buat Spinwheel je, senang. Ni pun sebab nak review ke korang. Kita ambil dulu buff merah. Okey. Okey. Sekejap. Tukar grafik saya. Okey, cantik. Okey, masuk. Okey. Kita tengok skill 1 dia macam mana. Okey. Smart. Kita tak apa, kita abaikan dulu dia punya apa orang cakap kecil-kecil tu. Apa creep apa tak nama dia. Kita ambil dia punya buff yang besar-besar dulu. Nanti nak ambil balik lah dia punya buff kecil tu dia perlukan. Kita lawan 1, tim kita 2. Okey, kita clean dulu mini depan dia. Okey, tak payah. Kita hancurkan ni apa? Lari. No. Okey, selamat korang. Dah selamat. Bahaya. Kita ikut dalam. Cantik. Kita kita buat. Kita ambil turtle kot. Ambil turtle ke tak payah. Bahaya ni. Kita cubalah kita ambil air punya turtle. Okey. Takut Hayabusa datang balik eh. Itu alah tak dapat. Lari. Bertembung balik pula. Ambil bah. Dia cantik ke? Cantik macam bunga. Okey. Kita ambil dia punya yang kecil ni. Okey, kita kalau 3 skill. Skill pertama dia campak something. Skill kedua dia macam teleport. Bling-bling. Bling-bling
blim, blim, blim. Lepas tu bam, boom. Boom. Tengok datang-datang yang besar tali. Alah. Tak apa. Kita tak mati lagi korang. Tapi call dulu. Kita tengok dulu reverse haya tu berapa. Kita ambil dulu bar kita naik ke river kita sampai river 10 dulu. Lagi cepat naik river lagi bagus korang. Okey. Kita ambil bar biru. Lepas tu kita ambil ketul. Sebelum tu kita ambil dia punya crab minion. Ambil tak? Lupa nama. Kita ambil tutor. Tapi sebelum tu kita check dulu. Okay, ni ada dia. Bayar besar. Okay, hati. Cantik macam bunga korang. Dah hati balik jom. Hup. Okey, dapat sampai ke diri. Kurang. Ini juga dia nasi ayam. Nampaknya Sensei kekasih tak dapat membuat apa-apa. Kita duduk balik korang. Kita akan mencuba mendapatkan turtle korang. Jadi korang tunggu je. Kita nampak di sana ni kita hati. Cantik. Okey, sana ni sikit ingat dia. Kita kejar. Okey, bunuh dia ke belakang dia ke situ. Tapi tadi kita dah dapat dah sisa demi tu korang. Ayo. Kita sikit lagi dah. Nyawa dia hujung-hujung nasi. Kau dapat tadi. Cantik tadi. Tak apa. Kita ada masa kedua. Kita kena. Wow. Hujung-hujung. Wow, Sademi. No. Yes, selamat korang. Selamatlah korang. Kita bagi dia remote ni. Binatang. Okey, cantik. Kita ambil bar biru balik. Okey, cantik. Wah, tolonglah. Oh, sebenarnya apa? Nak bagi tahu. Kau jangan lupa subscribe now sampai 200. Yeay, dapat bom. Rasakan. Sademi dapat juga kill dia. Kalau tak situ je kita kill. Tapi skill Kakashi ni saya bagi rate 9.5. Sebab dia punya tu boleh lah cantik.
tepi dia keluar elektrik. Sebab tu saya cakap cantik gila skin Kakashi ni. Saya bagi 9.5. Sebab apa 9.5? Sebab ada lagi sikit lagi cantik daripada Kakashi kan. Kalau event auto ni. Jadi itu adalah rate personal saya korang. Kalau korang tak berpuas hati, kau boleh letak kat komen berapa 10/10 bagi korang. Daripada 1 hingga 10/10 lah. Korang rate lah sendiri kat komen tu. Lepas tu kau boleh bagi pendapat korang. Tak apa korang kan kat komen tu bagi like the game Roblox yang best kat Roblox ke. Nanti saya cubalah rekod apa-apa semua kan. Tapi macam biasa lah lama upload. Okey, jadi ya korang. Kita sebenarnya dah ambil skill lain. Macam apa cakap Alpha Lucky Ball. Lucky Ball. Lepas tu adalah ambil dia punya recall skill kan. Recall, notification, emote. Tu je lah, tak banyak sangat pun nak ambil. Lepas tu hari ni masa nak ambil skill Kakashi ni tu lah tekan sekali untuk Starlight Mia. Baru tekan sekali dapat dia berkat korang. Dapat Starlight Mia lah korang. Tak tahulah, nak tak pasti lagi nak review ke tak. Lepas tu nak je demo sikit tu nak beli Belma Special. Kalau korang nak review korang tekan lah. Kau tu kat komen kau nak skin mana nak review lepas tu. Yang nak sebut tadi lah korang. Jadi kita kat sana design tapi kita sekarang ni 1v1 dengan Haya tau. Bukan dengan komputer-komputer kat sini. Kita bukan setakat test skin tapi kita tengah melawan Haya. Mungkin kita bunuh dulu apa namanya Falcon yang Wallace. Walaupun dah pasis. Okey, jadi aduh, nama apa? Mati! No! Tak sempat mati bang! Aduh. Aduh, korang. Macam mana ni korang? Belum apa-apa dah 2 kali mati korang. Rasanya Haya lawan tu kan. Rasa tak mati lagi tu. Dah matilah. Sekali dengan saya. Itu nampaknya di ambang-ambang kekalahan lah korang. Aduh. Itu cuba. Dapat assist pun tak apa korang. Ni nampak dia ramai ni. Nampak mati, bom mati lagi sekali sana ni. Kita mati, sana ni tak mati. Kita yang mati. Sana ni nak buat apa? No! Sana ni buat apa? Kita dapat kill korang. Maksudnya ni mati tu berapa dekat ni ya? Aduh. Dah berapa kali dah saya ni mati. Kita clean minion dulu korang. Kita kena clean minion. Okey, kita dah level 14. Walaupun tak berapa sakit kan. Sebab nak ulang balik nak tak reti pakai Haya. Disebabkan Melayu lah betul tu semua. Nak tak reti pakai. Jadi nak buat spin sebab tak reti pakai semua hero tu. Dapatlah Kakashi dan now. Ambillah Muhammad Kakashi. Bukan gua. Ataupun Sensei. Sensei.
nampak kat hujung sana tu belah bayang bawah nampak kita cuba tengok ambil elok dulu. Kalau dalam mati elok korang. Kita kena ambil, kita kena cuba ambil, kita kena cuba ambil. No! No! Kenapa korang? Weh! Weh, sana Mi datang weh, ambil elok. No! Kita tak kena ambil elok. Kita tak jadi. Kita dah mati. Minion pula tengah dekat kita punya tower. Lepas tu apa? Sana Mi pergi ambil ni. Dia apa orang cakap? Aha, dia habiskan kita punya ni. Clean terus minion. Kita clean minion kita kalah orang. Dia rasa dia kalah lagi. Now, dah bersedia lah nak auto dia. Sampai di sini saja video kita. Bye korang.